Okey, untuk CarPlay motosikal ni, kalau ada keperluan boleh pakai. Dia tak kira pun motor apa. Okey, ini adalah CarPlay ataupun MotoPlay kita pasang pada motor untuk menggantikan kita punya fungsi smartphone. Lepas ni tak perlu lagi nak letak smartphone dekat handlebar ke, nak letak dekat sini ke. Sebab CarPlay ni dia boleh gantikan fungsi. Macam ni sekarang korang tengok. Dia boleh terus pada GPS ataupun Waze. And then ni banyak function-function yang ada dalam ni. Ni aku link dengan aku punya smartphone. Ni control music, notification dia akan keluar dekat sini. Kalau kita ada intercom, dia boleh link dengan intercom. Kalau ada call masuk dekat sini, kita boleh just klik dekat sini, kita just terus boleh cakap. So untuk CarPlay ni saiz 5 inci. Pasang dekat motor, korang tak kira motor apa. Motor besar ke, motor skuter ke, motor kapcai ke. Kalau korang perlukan benda ni, ataupun benda ni penting untuk korang, nak gantikan smartphone korang. Benda ni waterproof. Sekarang ni stok tengah ada, so korang boleh grab dan dapatkan. DM aku untuk maklumat lanjut.